وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن معكم في يوم الأربعاء 19 مارس 2025. نقوم اليوم بتوزيع المياه في منطقة بيت لا شمال غازة بتبرع كريم من فريق ERA والمتبرعين نوريزا ومحمد عظيم زاهيان وحافظ. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير وكل عام وأنتم بألف خير. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, 4 orang sahabat yang besar, 4 orang yang antara awal masuk Islam tetapi tak banyak meriwayatkan hadis. Okey? Yang antara yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah itu hanya Islam ketika di Madinah saja. Bismillahirrahmanirrahim. نحن معكم في يوم الخميس 20 مارس 2025. نقوم اليوم بتوزيع المياه في منطقة بيت الله شمال غازة بتبرع كريم من فريق ERA. نشكر فريق ERA. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. Tapi kenapa yang awal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ni itu orang awal masuk Islam dan banyak memang selalu bersama Nabi tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, okay? Nabi membentuk 8 golongan yang akan membahu ummah. Maknanya ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi antara yang awal Nabi bentuk adalah 8 golongan yang akan membahu ummah. Yang pertama adalah kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Yang ketiga adalah peluh para amilin. Amilin ni maknanya pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, kesinan Islam dan sebagainya, bidang-bidang fardu kifayah. Peluh para amilin dia panggil. Yang keempat, ummah Islamiyah didukung oleh darah para syuhada. Yang kelima, ummah Islamiyah itu didukung oleh doa para solihin, orang-orang soleh yang mendoakan. Yang keenam, ummah Islamiyah didukung oleh kehebatan para da'i ini pendakwah. Yang ketujuh, ummah Islamiyah didukung oleh harta orang-orang kaya, harta para aghnia. Dan yang ke-8, ummah Islamiyah ni didukung oleh rahim wanita yang solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ala from Gaza. I am the representative of the ARA team in Gaza. We are working together to help the people of Gaza by providing and distributing water, food, money, and other things. This support comes from the ARA team. You can send your support and your money safely through ARA team. Thank you very much. Balik kepada soalan yang pertama yang saya
saya tanya tadi, kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman antara orang, Sayyidina Ali antara orang yang awal masuk Islam dan rapat sangat dengan Nabi SAW, tetapi tak banyak meriwayatkan hadis. Sebab apa? Empat orang ni Nabi memang gilap dia menjadi pemimpin, dan memang terbukti di bawah kepimpinan 4 orang sahabat ni, dipanggil Khulafa Ar-Rashidin, Islam tu tersebar sehingga ke 3 suku dunia. Ke mana-mana Islam tu tersebar. 2 kerajaan yang besar waktu tu, Rom dan Parsi, telah tombang ke tangan Islam. 2 laluan besar dunia, iaitu laluan sutera dan laluan rempah, dapat diislamkan oleh para sahabat. Laluan sutera ni, 2 laluan sutera ni, dia bermula dengan China. Kalau sekarang Xi'an melalui Afghanistan, melalui Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada 2, Rom dan juga Parsi. Laluan rempah sama. Laluan rempah ni daripada Guangzhou melalui semenanjung tanah Melayu, okey, pergi ke Goa India, pecah pada 2, Rom dan juga Parsi. Ini 2 laluan besar dunia. Satu laluan rempah, satu lagi laluan sutera. Jadi di tangan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, 4 ni maknanya dapat mengislamkan, maknanya dunia ni dapat diislamkan dengan sangat hebat. Golongan kedua adalah ilmu para ulama. Jadi ada orang yang Nabi gilap dia menjadi ulama. Antaranya tadi iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah watak dia memang ulama. Walaupun dia bersama Nabi tak banyak tahun, dia Islam di Madinah saja, tapi watak dia ulama. Nabi gilap dia jadi ulama. Ada satu orang sahabat kecil, anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni, tuan-tuan sekalian, dia pernah nak ikut perang, Nabi tak bagi. Umurnya 16 tahun waktu tu. Menangis dia. Bagi tu bapak dia, beritahu ayah dia. Ayah dia Sayyidina Umar pujuk Nabi, biarlah anakku tu dah besar, bagilah dia ikut perang. Akhirnya Nabi kata, okeylah, bolehlah. Tapi dengan syarat, duduk belakang dengan orang perempuan, rawat orang luka. Tapi kawan dia, Usamah bin Zaid 17 tahun berada di barisan hadapan peperangan. Sebab apa? Ibnu Umar, Nabi memang gilap dia jadi ulama. Dia ada watak ulama. Okey. Peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan fardu kifayah dalam Islam. Antaranya apa? Antaranya Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit ni, dia ditugaskan oleh Nabi untuk mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Sampai pernah lah anak-anak sahabat ni, dia macam, ni bahasa nak senang faham, macam kecil hati lah. Bukan macam tu tau, tapi bahasa nak senang faham. Dia kata apa? Dia kata, ayah kami syahid dekat Rom. Ayah kami syahid dekat Parsi. Pakcik Hasan ni kerja bersyair dekat Madinah ni. Sahabat lain yang dengar, panggil. Dia kata, darah para syuhada. Golongan kelima iaitu doa para solihin. Doa para solihin ni orang-orang soleh. Kalau kita baca sejarah Madinah dulu, ada satu golongan, dipanggil golongan Ahli Sufah. Ahli Sufah ni kerja dia berzikir je. Nak pergi perang badan kurus, tak berapa bermaya, tapi ibadah dia luar biasa hebat dia. Dia ditempatkan oleh Nabi di belakang Masjid Nabawi. Kerja dia berzikir je. Sebab memang doa silahul mu'min, doa tu senjata orang beriman. Tugasnya kau berzikir, doa untuk umat. Itu tugasan dia. Golongan keenam adalah golongan kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah. Tuan-tuan sekalian, kita jumpa makam sahabat dekat Guangzhou, China sana. Dan Sayyidina Abi Waqqas. Ada yang berpendapat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalnya di Madinah. Itu adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas dekat Guangzhou. Tertulis di depan makamnya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China, dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar. Ini kehebatan para da'i, kehebatan para pendakwah. Golongan ketujuh adalah harta orang-orang kaya, harta para aghnia. Ini contohnya macam Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Berniaga. Kemudian infak. Ada yang berbentuk zakat, ada yang berbentuk maknanya wakaf, ada yang berbentuk sedekah dan sebagainya. Dan mereka berniaga betul-betul infak kepada Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, universiti pertama di dunia milik orang Islam dan adalah hasil wakaf daripada orang-orang terdahulu. Universiti Al-Azhar tu dah 1000 tahun lebih dah umur dia, daripada infak. Mana orang-orang yang mewakafkan harta tu. Dan golongan ketujuh dan golongan ke-8 adalah
rahim wanita solehah, iaitu ibu-ibu, akak-akak kan, yang berusaha melahirkan generasi-generasi ini menjadi generasi yang hebat. Jadi 8 golongan ni adalah golongan yang membahu ummah. Jadi selepas kewafatan Nabi SAW, 8 golongan ini tetap menjaga ummah, tuan-tuan sekalian. Sampailah kemudian diganti dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. 8 golongan ini bersatu menjaga ummah Islamiah ni. Hebat. Lepas zaman Sayyidina Ali, maka bermulanya kerajaan Bani Umayyah dipanggil. Kerajaan Bani Umayyah juga memang hebat. 8 golongan ini bersatu. Di hujung-hujung kerajaan Bani Umayyah, 8 golongan ini terpecah. Apabila pemimpinnya tidak bijaksana, apabila golongan kedua ulama'nya mengampu, apabila amilinnya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila orang solehnya terpisah di bukit-bukit, zikir sendiri-sendiri, apabila pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi, orang kayanya sendiri, kayakan diri sendiri, tak menginfak, dan apabila wanita rosak, pecah ummah Islamiah, tuan-tuan sekalian. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe. Make dua and help Gaza. Video agihan bantuan milik Era Team dilarang edit video ini tanpa kebenaran.